Biasanya kalau untuk urusan-urusan IT, kerja-kerja kejuruteraan ni, biasanya akan gunakan laptop gaming lah. Hai, salam sejahtera. Ada beberapa orang customer lah tanya saya pasal brand lagi penting ataupun spek lagi penting. Okey, bagi pendapat saya, yang paling penting adalah spek. Tak kira brand apa sekalipun yang ada kat dunia ni, brand apa, laptop sekalipun, tapi spek paling penting. Kalau korang punya kegunaan adalah untuk menaip, untuk documentation, mungkin boleh beli spek yang rendah-rendah, tak ada masalah, ikut bajet korang. Tapi kalau untuk kegunaan seperti IT, kejuruteraan ataupun lukisan-lukisan yang memerlukan 2D, 3D, yang tu perlukan spek yang tinggi. Biasanya kalau untuk urusan-urusan IT, kerja-kerja kejuruteraan ni, biasanya akan gunakan laptop gaming lah. Jadi kita akan syorkan atau recommend kepada mereka untuk beli laptop gaming. Kalau untuk kerja-kerja biasa, cukuplah bergantung pada bajet korang nak pakai laptop apa, spek yang rendah, contohnya i3, Ryzen 3. Untuk spek-spek yang agak spek tinggi sikit, mungkin boleh pakai yang Core 5, Ryzen 5 ataupun Core 7, i7, Core 7 ataupun Ryzen 7. Jadi untuk beli laptop ni ikut pada korang, spek korang nak pakai spek apa, brand terpulang pada minat korang masing-masing. Yang paling penting sekali, kalau untuk dapatkan kita punya cadangan, boleh datang jumpa saya, SIM, dan juga datang ke Donet Karisma Komputer, Pek Raja, untuk dapatkan khidmat nasihat daripada kami berdua, Faizal dan juga SIM. Itu saja, terima kasih.